Isteri cerita keburukan suami pada orang lain, haram, tak boleh, laki kita. Bahkan kalau kita bercerai dah pun, kalau orang tanya gua ni mek, tak ada jodoh. Faham? Jangan duk bagi cerita buruk suami, suami duk cerita buruk janda dia. Ini semua ni tidak amanah belaka. Faham? Kita yang paling banyak tahu rahsia isteri kita. Isteri kita banyak tak tahu rahsia kita. Tahu belaka-belaka. Sebab tu jangan cerita ke orang. Sama ada dalam perkahwinan atau lepas bercerai. Nak jenis Melayu jahat rimah kau ni. Nak dak cerainya buruk dah laki dia. Nampak? Bila cerai kau parok. Nak, mak pula tambah aku kata dah jangan hari tu mu nak juga. Anak dia jangan jawab tu. Faham tak? Neh. Aku kata dah laki mu tu kau tengok muka pelik dah. Ketuk busuk kohong. Nak, pula hari tu molek belaka jangan, tak baik. Suami kita, begitu juga suami jangan burukkan isteri. Walaupun bini dia jahat kepada dia, bila pisah jangan cerita, tak ada jodoh. Nak, kata gitu.